Kerajaan Malaysia baru-baru ni ada mengeluarkan satu polisi otomotif yang baru, terutamanya EV di bawah MITI. Bukan semata-mata nak lindung Proton dan juga Perodua, tapi mereka nak bina ekosistem otomotif tempatan yang lebih berdaya saing. Benda ni bukan baru dekat Malaysia. In fact, daripada zaman 1980 lagi, Malaysia ada industri proteksionis. Dan bukan setakat Malaysia je, negara-negara lain pun ada industri proteksionis ni. Persoalannya, kalau proteksionis ni bagus, Korea boleh lahirkan Hyundai. Brand tu dah mendunia. Tapi Malaysia masih lagi ada Proton atau Perodua, tapi sebenarnya mereka ni hanyalah jago kampung semata-mata. Hyundai lahir pada tahun 1967 dan Proton pula lahir pada tahun 1983. Dua-duanya bukan mula dengan brand yang hebat. Hyundai Pony adalah kereta pertama yang diperbuat, memang guna bantuan luar. Didesain oleh Italian designer. Teknologi pun diguna daripada Mitsubishi. Sama juga dengan Proton Saga, Proton pertama yang dihasilkan. Dia mula dengan teknologi Mitsubishi. Hyundai Pony mula ekspor pada tahun 1976, setahun sejak dia dilancarkan. Sebenarnya Proton ekspor seawal Disember 1986, setahun selepas dia dilancarkan secara rasmi. Proton masuk UK pada tahun 1989. Kita dah jual kereta kat sana lebih daripada 140,000 unit. Unit kereta ni antara big market di Europe, dan masa tu kita rasa tu dia, Proton ni dah menjadi satu jenama yang boleh jadi global. Dekat Malaysia, Proton ni memang dah raja, dan paling tinggi pada tahun 1993 dia pernah ada market share 73%. Dia ada satu masa Hyundai dengan Proton ni sangat struggle bila mereka ekspor. Macam Proton pula, menjelang 2010 dia punya jualan dah mula merosot, dan akhirnya Proton keluar daripada pasaran UK pada tahun 2014. Antara sebabnya Proton gagal, mereka jarang keluar model baru. So bila model lama orang nak nampak, dia tak memberi eye catching kat new market, dan disebabkan teknologi adoption Proton ni tak cukup laju dengan current teknologi, membuatkan Proton ni kalah dengan kompetitor lain, especially dekat global, sebab global tak protect Proton. Malaysia hanya protect Proton. Beza dengan Hyundai, dia guna ekspor sebagai sekolah dia untuk dia belajar. Dia masuk negara orang, dia kritik, dia kena reject. Lepas tu dia upgrade kualiti dia, upgrade R&D dia, supply chain dengan semua, dengan teknologi, menjadikan Hyundai ni bangkit menjadi sebuah syarikat global yang diterima oleh dunia. Protectionist ni tak salah. Yang salah dia hanyalah objektif protectionist ni, adakah dia short term ataupun long term. Hyundai dan Proton sama-sama bermula dengan industri kerajaan protect mereka. Hyundai pada umur dia 40 tahun, pada tahun 2007 dia dah berjaya jual 2.6 juta unit kereta. 76% kereta dia dijual di luar Korea. Compare dengan Proton pula, masa dia umur 40 tahun, pada tahun 2023 Proton telah berjaya menjual lebih daripada 154,000 kereta. Hanya 2% sahaja dijual di luar Malaysia.